Assalamualaikum dan selamat petang semua. Okey, jadi pada hari ini saya nak kongsi dengan apa itu satu projek perumahan mampu milik, rumah mampu milik di Teluk Kumbar, Bayan Lepas Pulau Pinang. Okey, projek ini dia freehold. Okey, unit kediaman moden iaitu 700 kaki persegi. Lengkap fasiliti seperti contohnya macam gymnasium, ruang komuniti dan rooftop facility. And then 2-tier security, lebih smart dan tenang. Okey, antara kemudahan lain ialah satu parking berhubung, akses mudah ke kawasan komersial dan kemudahan harian. Okey, unit rumah ni tak banyak, adalah 230 sahaja. So kita akan siap pada tahun hadapan, di tahun 2026. Sesuai untuk pembeli rumah utama dan pelaburan jangka panjang. Jadi jangan tunggu lama lagi. So boleh kontak saya, nombor dari profil, dan nak minta untuk apa-apa, like, komen, follow dari post status ni untuk manfaat semua. Sekian, terima kasih.